Hi guys, welcome to the vlogs. Hari ni kita orang dari... Janganlah kacau anjing. Hai. So today kita orang nak pergi IKEA. Dah dapat? Nak buat apa hari ni guys? Observation. Kita nak buat observation untuk FYP. Okay guys. Okay, hari ni aku dengan Azim dengan Iman. So nanti ada lagi seorang, Ayu. Tapi dia datang dari rumah kan? Ya, dia naik MRT juga. MRT tapi dia dari rumah. Faham. Kita orang dekat, sekarang kita dekat Kajang. So basically kalau nak pergi IKEA paling dua-dua IKEA boleh pergi. Damansara boleh, My Town pun boleh. Tapi kita orang pergi dekat My Town punya sebab lagi dekat lah. Dia keluar lidah. Sekarang ni pukul 2 berapa sekarang? 2.37. 2.37. So kalau nak pergi jauh-jauh macam struggle sangat lah. Contoh-contoh nak pergi Damansara, malas. Sangat malas. Sian dia weh, mengar. Penat dia weh, bunting setiap bulan. Kucing berapa lama dah dia pregnant? Apa? Kalau kita kan 4.5 bulan. Nak beli air je. Siut 100 plus tak ada rasa siap. Ini. Yes guys, Lipton soda. Jatuh pula soda dekat dalam air ni sangat kuat ni guys. Kalah lemon. Apa Mountain Dew? Mountain Dew kalah tu tak? Mountain Dew aku boleh tuang satu kali gok. Dia tak boleh. Kita orang sekarang dalam kan. Hello guys, this is my 100 plus. Iman nak jual dia punya crochet bag. Kau buat? Tak nak lah jual, korang mesti tak nak pay the price. kita buat bisnes je. Ya tu. Tapi penat doh buat benda crochet ni. Lepas tu aku selalu kena scam dengan budak-budak. Selalu, alah for my birthday. Like girl, this is not for your birthday, it's just for my life. Aku buat untuk diri sendiri. Kau buat tu makan ada. Ni like satu hari. Satu hari 5 benda nak buat 5 hari. Kan? Kau nak post ni kat YouTube ke? Oh my god. Apa nanti aku cut lah. Aku sepatutnya edit video tadi, tengah edit. Weh, nice though phone kau. Okay, kau sini ke? Let's go. Kita boleh minum. Let's go. Okay guys, kita nak naik MRT. Kau tahu sekarang gambar dengan Fasha Sanda. Fasha Sanda? Tapi aku tak tahu pun Fasha Sanda tu siapa. Tapi aku tahu nama dia je. Dia pelakon. Dia buat apa? Dia solat Jumaat. Bukan. Bawa phone lah. DIE. Dia konten buat apa? Aku kenal dia sebab main Minecraft. Ada public market. Kita boleh tengok. Ada kesik. Design-design kat sini. Tempat yang terlalu kecil untuk jadikan ni di pasar. Guys, kita orang dekat My Town. Dah sampai dah tau. Oh tu lah. Hai Ayu. Ni buat vlog tau. Vlog YouTube. So kita masuk YouTube guys. Hai IKEA guys. Ya Allah, lama tak pergi IKEA. Aku dah lama tak pergi IKEA lah. Sarawak mana ada di IKEA. Ni lamainya orang ke? Lamainya. Tak ada meja untuk makan ke? Macam mana nak makan anjay? Ramai dia, crazy guys. Oh, beef roti. So good.
Kalau nak makan biasa-biasa dulu, lepas tu pusing, lepas tu nanti petang sikit baru makan boleh je. Tak jadi guys, pergi makan kat IKEA tak jadi. Penuh gila. Penuh nak mampus. Kita bukan pula macam malas nak pergi baris. Azim pula dia nak crispy cream. Glaze je kan sebenarnya. Dia beli 2 glaze dan Cookies and cream. Cookies and cream Ha. Ya, tu tadi aku baru sebut pasal cookies and cream. Aku nampak sedap. Peramai sangat ni kat Paitao ni. Paitao my home ni. My home. Ni beef roti je man. Dia untuk budak-budak ni orang-orang B40 Bukan. Bukan beef roti. Dia beef roti. Nak ajak kita pergi Hidden Gem. Hidden Gem dekat My Town. Ni lah guys, beef roti ni. Bubuyuk. Apa best kat sini? Chicken, spicy chicken. Okay, kita dah beli Sutra Mas punya daging. Ni apa ni? Daging biasa, daging klasik. Aku punya beli daging pedas. Sedap dia bau dia. Baru sedap gila weh. Kau punya RM7 tau. Free. Kau datang pakai apa? MRT ke? Kau ke Grab? Abang aku ada pakai lagi. MRT mana? Batu 11. Cantik tak kau? Orang KL lah kan nak cakap. Kita nak makan beef roti. This one ni pedas punya. Apa buat? Wait, cuba buat lagi. Aku nak try something though. Like, you know I don't know. It's like, Cuba review. wow. Kau nampak tak idea aku? Salah. Pedas pun. Wait, like this. Tak boleh. POV my height. Ni POV Iman. Yang gitu je. Layu. Mesti bawa lagi. Mesti macam ni. Wow. Ajar betul. Okay guys, kita dah dekat dah. Pedas lah pula tadi roti. Astaghfirullahaladzim. Depan mangkuk tandas kau makan. Okey, ni apa? Dia tangga aku lah ni. Tangga weh. Cuba buka. Lepas. Aku suka betul lah. Adalah ni. Tak kantoi. Tengok vlog ni baru kantoi. So rumah ni rumah siapa? Rumah India guys. Safwan. Ni. Ada Diwali menu. Masak apa bang? Masak apa bang? Saya nak tengok muka ni semua. Oh, crazy. Oh, dalam dia ke? Apa ni dalam je ke? Oh, yang ni kau boleh bawa keluar. Ui, inilah pusing-pusing. Okay, jom. Puyo. Ni dah selalu sangat orang pakai. Sorry. Astagfirullahaladzim. Ini bukan fine. I found the shit. Apa ni? Donare. Donjiri donare. Iman tanya chat GBD. Tengah gelak-gelak lah. Gelak Sakan guys. Tadi guys, dia gelak sebab suara aku. Tadi borak elok je kat sini. Tiba-tiba sampai sini suara macam Optimus Prime. Struggle kawan oi. Mantap guys Kau tak expect dia suara kau. Tak ada. Tadi makan beef kan. Dia kan pedas kan. Beef roti tu pedas tau. Sangkut dekat tekak. Takkan sangat dia nangis gelak lah. Sabarlah kau ni. Ni tu duduk. Ni tengah melukis. Designer Tu je designer. Budak-budak designer ni. Ini plan terbesar kita. Nanti kena ban gila. Ya bodoh, jangan gila. Kita geng dengan Mr. Beast baru boleh. Planning night in IKEA. Nanti je lah. Faham kan? Ingat je. Kerana kita orang kat kawasan furniture pula guys. Apa tu? Tor monitor furniture. Azim, nyanyi lagu. Apa nama dia Powang sia. Furniture. Dia macam masuk YouTube perangai kau ni. Stop satu tempat, stop satu lagi tempat. Tak pasangan kau rasa pun dah tua. Oi. Nah. Duduk je. Umur 20 baru Crazy tu. Jatuh bangkit. Jatuh bangkit. Buat macam ni.
Tapi bantal ni buang. Tak kucing. Kucing dia. Oh, samalah macam tu Itu panda dia tu. Lihat ke dalam. Oh. Lihat awan di sana semua. Tapi lighting lawa tu sini. Masih tak nampak gila sini kita dua. Tak, korang kena ke depan. Aku dah ke depan ni. Balik. Sorry. Ramai gila orang kat sini guys. Ya ke? Post lah. Macam ni. Punyalah semangat dia. Aku rasa kan. Tak, aku rasa orang cabut tu. Saya nak buka, Oh, tekan tekan. Tekan. Azim, kau dah rusakkan. Yang tak lubang ni. Kat situ kat situ Afrika bentuk dia guys. Dia semua yang semua botak tu. Zin. Macam mana ni aku tak nak jadi botak gila. Botak lagu. Tak nak jadi di China jadi botak pelik. Anji lah. Ni. Dia lama sangat kan. Lemah dah weh. Ni tak sedap ni kan? Sedap tak? Cuba duduk. Yang ni sedap. Okay, Esho Tigong duduk. Sedap je. Gerak lah. Roti. Gerak lah. Jangan duduk situ lagi. Gerak. Kau tak nak gerak ke? Aku dah lepaskan gas. Explain yourself. What is this? Like lembu. Explain. Kau macam masuk ikan ni bantu kan. Bila kau masuk pagi kan, kau keluar dah petang kan. Tak perasan ke? Masa dalam ni macam masa di sekolah mencabar sentiasa ibu jangan bimbang bekal kata nanti. Kita duduk guys bagi orang tua. Ini tak bunguk tak salah. Ui. Beli kat IKEA je, tak payah beli kat dah londeh dah. Ui, ni pun boleh macam main game dah. Macam main game. Tak tahu pula. Ini air kot. Kau kalau macam terlebih air kan, Sampah. dia akan keluar kat sini. Entah halu. Asyik. Raman Tahalu Remix Like a diamond in the sky. Macam mana meja ni sebenarnya? Meja boleh dipanjangkan Daripada 6 kepada 8 tempat duduk. Macam mana? Juga tersedia. Ni bentuk awan. Dia dah gila dengan lagu Raman Tahalu. Ini baru tu. Selamat datang ke IKEA. Bawah macam mana pula ada batang? Oh, piaga. Dia ke bawah. Lepaskan batang. Dia ke bawah. Yes. Rahman Tahalu. Raman Tahalu. Goyang ramai-ramai. Rekod. So, Macam cagi tu. Cagi. Baring dah pula kawan. Dah penat ni orang tua. Beg kuning nombor 7 ada apa bang? Begonai. Beg boleh ni tak? Cut price bang, cut price. Boleh, tapi jangan send kat saya. Kita orang dah shortcut kan. Sana. Kita orang mengejar surau guys. Ni nombor 18. Surau kat nombor 20. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Oi, penat tu lagi. Mana Ayu dengan Iman ni? Korang punya tempat ni 500 kan? Lagi santai kawan. Kanopi ni kan 500. Makan terus jom lah. Alah pusing-pusing kes tu. Ada orang tu kata dia nak pergi KLCC. Nak pergi Petrosains satu. Macam mana dia orang ambil barang kat atas sana sebenarnya aku tak tahu. Masih sampai sekarang aku fikir. Dia ada ni ke? Takkan dia orang bawa naik forklift tu. Betul lah tu. Betul lah. Betul lah tu. Tuan dah habis lah session kita orang ambil inspirasi perjalanan inspirasi kita orang dekat IKEA. Macam tak banyak. Ada juga beberapa Boleh lah. berapa korek speaking. Bagi aku tak bom Melayu. Yang ni tak sedap. Cookies cream kan? Itu macam sakit Jakun pun kira carut. Jakun. Jakun tu macam tak pernah nampak. Tapi jakun yang macam
Oh, jakun putih ni. Kalau sakai dia macam Gila hebat dia. batak. Biasa dia macam taklah batak. Batak tu macam Batak tu batak kerek. lain. Dia macam kerek kan. Macam batak. Tak, aku tak tahu dia batak bagi aku macam batak. Dia macam nak something lah. Dia nak clarification dan something kan. Tak rasa. Apa guys? Kita cuba korang komen kat bawah. Apa maksud batak? Komen. Komen sekarang. Komen di bawah. Di bawah. Komen sekarang. Di bawah. Oh, maksud batak je lah. Ni recorder kita tadi. Dah order. Kau nak makan apa? Nak makan apa? Aku lapar ni. Tengok duduk aku ramai tak? Performatif gila. Kasih faham bos. Kau nak kan salahkan aku? Okay, guys. Barisan yang panjang ya guys. Anda panjang juga. Okay, kalau lama sangat, apa option untuk kau makan? Ni, jam masak. Tak santai gila dia ni. Boleh lah, kau relax boleh lah. Potong barisan tu kau. Komen kat bawah guys, tolong aku. Masa ni aku nak makan apa ni? Nak pilih apa ni? Bos. Kasih faham bos. Apa nak ni? Choco mousse in glass. Ini je lah, tak nak lagi. Guys, ni lamparan aku dengan Ayu. So ni ada meatball 12, kita ni 12 juga. Coklat mousse ni baru. Topik tengah hangat tadi. Topik tengah hangat Topik tengah hangat. Kau dah tahu dah Ayu, aku dah cerita kat kau dah. Dekat alamak. Yelah. Ya, aku dapat juga. Aku tak cukup. Sebab dah buat everything kan. Lagi balik repost Aziz Tenggalau. Ada repost aku lepas repost Aziz. Dan di post band juga. Sampai kita orang trio. Aku nampak. Aku pasal 3 orang tu. Okay guys, aku tengah makan menu baru daripada IKEA. Menu baru di IKEA, coklat mousse apa benda entah kan. Tengok ni tekstur dia. Itu kau kena rasa. Lepas siut. Tak boleh belak aku pula. Komen. Sumpah boleh bawa balik. Aku kenyang mudah. IKEA dah kaya sangat tu, dia nak bersedekah kot. Dia macam alah, asal-asal benda ni je. Dah lah. Tak boleh. Apa TRX? Bukan TRX. Itu 119. 118. Nombor 2 paling tinggi dalam dunia. Nombor 2 paling tinggi dalam dunia. Malaysia tak nak kalah. Nak kalah tu nombor 2 sebab tak nak kalah nombor 1. Kita sekarang lepak depan tanah tumpahnya darah. Tanah tumpah negara. Tak tahu dah ni, aku rasa darah tu. Oh, betul lah my town kan. Malaysia town. So, darah ni macam Malaysia lah. Tanah tumpahnya darah aku lah. Okay, sumpah ni borak kacip siap. Dah ada main town kau. Geli betul aku dengar. Macam tak boleh dating kat my town nanti. Kurang boleh Itu ada curse itu curse dia. Chris my town. Tak boleh dating kat my town. Okay, siapa-siapa nak couple kat KL, jangan dating kat my town as first tempat korang dating. First tempat. First tempat lah. Jangan dating kat my town. Dating kat tempat lain pasal seni kan ada. Dating kat my town nanti korang break. Orang lokal cakap lah. Aku bukan orang lokal. Tu ada orang enggak? Mana? Kita lagi tengok, kita nak pergi photo booth. Kalau ada lah. Guys! This is for vlog purposes. Pilih. Black lah, black. Black ke? White tak nak? Black ke white? White. Ke? Pink. Yes. Dalam ni printer kan? Yes, ma'am. Lagi. Ada lagi 2. Oh, dia print dua. Yes. So kita ada seorang satu. Oh, kita dah macam besti-besti tu. Tamatlah sudah kisah kami. Macam kau ni. Dah lah. Ni kurus lagi dulu aku. Impian aku nak jadi kurus macam dia. Jangan. Sana. Nampak kau tak sihat. Tak apalah, aku lagi suka. Yes sir. Hehehe. Yes sir. Nanti aku rasa kuat.
Dah sampai ni Sim. Yeah. Aku punya dalam bag. Terus ramai keluar sini. Wih, ini bukan ikan bilis lagi ni dah, sardin. Oh, ni tak, aduh, tak ada keluar pula. Tak ada yang keluar pula guys. Macam mana ni? Menghadap perasaan tak malu ni. Seorang malu tak boleh? Tak. Kalau dengan kawan aku tak mati. Ya. Ya kak, aku seorang-seorang pun malu kak. Tak payah, tak payah. Aku malu kat engkau. Ya, jangan dah. Cuba jerit sekarang. Busy? Kita orang nanti sampai Kajang guys. Jauh gila bapak dia. Ayo. Kita orang menghantar member pertama kita orang dekat sini. Bye vlog. Bye. Ada orang takut guys. Dia tak ngaku, dia takut. Kelek lah weh. Kelek lah weh. Macam mana orang? Tak kenal korang. Cinematic tu. Iman cuba kau diri situ. Cinematic.